Kali ni kita akan main game Titan Fighter Version 3. Dan kali ni kita akan jadi Ultraman Taro. Okey. Awal-awal kita akan lawan Zeton. Okey. Kita taruh lawan Zeton taruh. Dan kita akan review tembakan dia. Okey. Ambil ni. Ya. Okey, kita akan tembak dia. Oh. Okey, kalau ni pula macam mana? Oh, macam tu. Ni panggil kapal terbang. Okey. Okey, ambil ni. Rasakan ni. Kita akan kena kuasa kotak. Oh, kotak paling kuat. Oh, yang ni Ultra Dynamite. Ultra Dynamite. Okey. Ya, ambil ni. Ya. Okey, sakit. Boleh lah. Rasakan ni. Kotak juga Oi. Ui, anu dia. Tak tadi. Tapi nampak macam Zeton sepak taruh punya bawah tu. Okey. Hop. Rasakan. Tak kena. Aduh. Ambil ni. Okey. Rasakan ni. Aduh. Tak kena. Aduh. Lama-lama macam menyampah je ni lawan Zeton. Rasakan ni. Hop. Rasakan ni Zeton. Rasakan ni. Aduh, miss. Rasakan ni. Ambil ni. Sekarang kita akan guna segitiga untuk kalahkan Zeton. Ni apa pula? Oh, Storium Cousin. Ya, ambil ni. Dan mati pun. Okay, maaf tadi saya tak buat video masa tengah hari sebab saya tak sihat. Okay, kita akan pilih S-Killer. Okay. Okay, ambil. Kita akan guna kuasa bulat. Okay, kita dah panggil kapal terbang. Lepas ni, sepakkan berpusing. Tak tahu lah. Aduh, tak kena. Ambil ni. Okey, kalau tak kena, rasakan ni. Ya. Rasakan ni lagi. Okey, rasanya dah cukup. Aduh, S-Killer preset pula. Aduh. Oh. Aduh. Macam mana? Oh, ambil ni. Kepala kena sepak. Okay, kita guna bulat. Oh, sama je tapi lain. Oh, dia sama tapi lain. Okay, dah kita akan lawan S-Robot. Okay. Kita akan guna kuasa paling lemah S. Okay. S-Robot ni lambat jadi dia noob. Ui. Rasakan ni. Okay, rasanya sekali lagi. Rasakan ni. Aduh. Rasakan ni. Kita angkat dia dan pusingkan dia dulu. Ya. Ambil ni. Dan S-Robot pun dah nak mati. Okay, ni kuasa apa pula? Oh,
Taruh pusing. Oi, jadi tornado. Taruh jadi tornado dan bawa Astro Boy ke atas langit. Boom. Kita akan lawan ni robot. Glow Bishop. Okey. Rasakan ni. Salah. Salah. Ambil ni. Rasakan ni. Ya. Oh, memang. Oh, dia tak nak mengalah. Rasakan ni. Mak, dia tahu. Okey, kalau macam tu. Aduh. Rasanya dia, alamak, rasanya kita tak boleh serang dia. Tapi tak. Cuma gerakan dia tu agak bagi saya tu benci. Ambil ni lah. Robot Glow Bishop. Siap lah ni. Ultra Dynamite. Rasakan ni. Ya, rasakan ni serangan api. Oh, tahan lagi ni. Okay. Rasakan ni. Okay, kita tumbuk dia. Ya, oh, dia tahu pula. Rasakan ni. Kita akan story yang Kousen kat dia. Ya. Rasakan ni. Storium Kousen. Ambil ni. Dan meninggal. Okay, dan Atomic 7 pun tolong. Saya akan pilih Tyrant untuk membuat yang tu masa misi taruh tu. Okey. Hello Tyrant. Ambil ni. Oh, tak lap. Rasakan ni. Ambil ni. No. No. Ambil ni. Oh, namp. Oh, kapal terbang taruh macam tu. Okey. Kita akan guna Storium Kousen tapi yang sedikit kuat. Yang ni. Ya. Dan kita akan guna taruh tornado untuk bawa Tyrant pergi atas langit. Ambil ni. Rasakan ni. Ya. Ambil ni Tyrant. Ya. Kita angkat dia. Okey. Bye-bye Tyrant. Ya, helikopter. Barakopter. Ya. Ambil ni. Okey, mungkin dah bahaya. Jadi kita akan pilih Band Star saja. Okey. Sini kau Band Star. Kita akan ultra dynamite dekat apa tah? Band Star ni. Rasakan ni Band Star.
Rasakan ni. Dan kita akan angkat dia. Ambil ni. Ya. Dan kita akan letakkan diri dekat apatah bestar. Okey. Okey, nanti kita akan sambung. Okey guys, kita akan sambung balik. Okeylah, bye bye.